Jadi, itu adalah rekod yang baru. Hari tu 11 April 2025, harga emas mencecah RM494 untuk 1 gram, merupakan harga tertinggi setakat tu. Dan tahun tu berbanding tahun-tahun yang dulu. Jadi, itu adalah rekod yang baru untuk harga emas. Sebagai penyimpan emas yang berilmu, kita si kisah pun harga turun ataupun harga naik. Walaupun harga emas naik, tapi kita masih boleh menabung secara konsisten sebab kita menabung emas tu untuk jangka masa panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan ke atas. Tuan-puan, dalam jangka masa pendek, harga emas memang ada naik dan turunnya. Tetapi, ia perkara biasa bagi harga emas. Berbanding dengan wang kertas, makin lama nilainya semakin rendah. Tuan-puan boleh pula perbandingan impun apabila membeli barang. Sebab ialah kita perlu fokus pada pertambahan gram emas sebab emas akan melindungi nilai kekayaan yang kita ada kini tu. Jadi, mun tuan-puan nak bertambah kaya, tambahlah gram emas tuan-puan. Tuan-puan yang belum mula menabung emas, boleh isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.